Unais X Unlimited. Jomlah join grup itu. Kalau tuan-tuan rasa macam tak mau dengar sekarang pun, tuan-tuan boleh dengar pada masa depan. Sebab ini adalah komitmen bayaran sekali seumur hidup. Tanpa iklan, tanpa tapih, tanpa lapik lah. Untuk memberikan satu pendoakan dan perkongsian yang sangat eksklusif yang tidak dapat disaksikan di mana-mana channel dan diorang yang lain. Siri Empire, 47 episod dan insya-Allah akan datang episod yang ke-48, siri kuliah konspirasi dan juga siri istimewa dokumentari konspirasi. Video ni memang tak boleh langsung diupload. Memang tak lepas. Ayo kita daftar sekarang. Saya mengharapkan para umpire Rian sekalian, jomlah. Lagi cepat anda masuk, lagi cepat anda dapat akses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat USM dan semua warga lah. Alhamdulillah. Nama sebenar saya adalah Muhammad Nazri bin Rijal. Kerana itulah saya memakai nama pena Ibnu Rijal. Sebab saya mula menulis tahun 2010. Saya ingat saya 2010. Masa tu saya cakap tu masa tu dekat universiti lah. Masa tu di UAE tahun pertama. Tak ada duit. Asalnya tak ada duit lah. Zaman tu orang menulis blogspot banyak. So saya start menulis di blogspot lah. Bila saya menulis itu, maka kawan-kawan lah mengatakan, why don't try untuk buat satu buku dan publish kan. Maka saya cuba buat pakai, masa tu zaman itu tak ada duit. Kita pakai netbook tau. Netbook yang free. Bila kita ada pasang wifi kat rumah tu, dia bagi netbook free TM punya. Berbekalkan netbook percuma kecil itulah. Saya mula menulis naskah pertama saya tahun 2010 bertanya tentang Tuhan. Terbitan Maastricht Sdn Bhd. Masa tu saya nak letak nama, saya malu. Saya macam mana saya nak menonjolkan diri tu. Kita rasa kita kecil sangat. Maka saya pakailah Ibnu Rijal tu. Nak ambil semangat macam orang Arab kan. Jadi dah pakai nama tu dah. Sejak daripada awal saya pakai nama itu dah. Bertanya tentang Tuhan. Itu yang pertama. Terbitan Maastricht Sdn Bhd. Zaman itu kalau 2010 kat sini masa tu semua rata-ratanya umur berapa? Kalau rendah, saya rasa tua betul. Saya baru 35. Maksudnya saya tak tua sangat lah kan. So 2010 masa tu, kalau kawan-kawan ingat, zaman tu zaman kemunculan penulis-penulis muda. Ustaz Hilal Ashraf, kemudian Ustaz Shihabuddin juga yang popular dengan YouTube sekarang ni. Kemudian Ustaz Hafizul Faiz. Ini antara batch saya tentang kita. Ini antara batch yang terbit daripada tahun 2010 punya masa tu musim produk penulis muda. Saya mencuba nasib menulis masa tu macam saya beritahu tadi lah. Kerana masa tu kita merasakan macam mungkin boleh tampung kita punya perbelanjaan dekat universiti masa tu. Duit tak cukup kan. PTPTN tak banyak mana. Dulu dekat KL pula. Kita sangka menulis ni boleh kaya. Rupanya tak begitu. Sebab dunia penulisan dekat Malaysia ni dia tak begitu pun. Tapi tak apalah. Alhamdulillah Allah lorongkan benda lain. Instead of kekayaan itu kita dapat membina jaringan, kawan-kawan dan sebagainya. Terima kasih. Ini soalan yang paling kerap saya dapat lah. Bukan sejak selepas buku ni terbit. Sebelum terbit pun, masa nak pitching buku ni pun, saya kena justify kenapa saya pilih tahun pembunuhan Sayyidina Osman merupakan bab yang pertama. Sebab ramai yang cakap kenapa tidak mulakan dengan zaman Rasulullah SAW. Kita ambil daripada sejarah Nabi terus. Ataupun kita mulakan, kalau tak mahu zaman Rasulullah pun, ambil detik selepas Rasulullah wafat. Ataupun boleh ambil detik permulaan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah kan. Tanpa kita meninggalkan legasi yang hebat daripada Sayyidina Umar. Sebab kalau kita meninggalkan legasi itu, kita telah meninggalkan sejarah-sejarah besar perang. Qadasiyah, kita menundukkan Iran, Parsi, menundukkan Rom dan sebagainya kan. Banyak sejarah yang kita terlepas. Dengan kita memulakan lewat sikit. Sebab saya mulakan dengan wafatnya Sayyidina Osman. Tahun 35 Hijrah. Justification saya adalah kerana ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni diriwayatkan oleh dia pemegang rahsia Nabi SAW. Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani.
hadis ni satu ketika Sayyidina Umar, ni zaman Sayyidina Umar, dia duduk dengan ramai-ramai para sahabat berbincang tentang hadis. Ini kehebatan para sahabat. Sebab tidak semua hadis itu bila Nabi SAW ceritakan semua sahabat dengar. So bila Nabi SAW sudah wafat, kebanyakan waktu senggang itu para sahabat akan bercerita dan bertukar-tukar hadis. Itu bila mana dia duduk ramai-ramai, dia akan, ada tak hadis yang aku belum dengar? Even Sayyidina Umar sekalipun, dalam riwayat sebut, Sayyidina Umar akan bergilir-gilir dengan jiran dia untuk mendengar hadis daripada Nabi SAW. Itulah tradisi para sahabat. Jadi bila Nabi SAW sudah wafat, tradisi itu diteruskan. Mereka akan study group lah, macam tu lah. Sembang sama-sama mereka, dia akan bincang tentang hadis. Dia tak bincang lah tentang Kamal Adli dengan Ukasha Sendro semua lah. Dia bincang tentang hadis. Maka antara banyak-banyak tu Sayyidina Umar tanya tentang, anda tak pernah dengar hadis tentang fitnah besar? Maka Huzaifah Al-Yamani mengatakan ada satu hadis ni yang Nabi SAW sebut yang engkau belum pernah dengar. Maka apa tu? Bila Sayyidina Umar tanya, maka dia mengatakan ini hadis dalam Sahih Muslim. Maka kata Huzaifah Al-Yamani, antara engkau dengan fitnah itu akan ada satu pintu. Ini Huzaifah Al-Yamani kata kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar macam boleh faham lah. Fitnah besar yang akan berlaku di antara dia dengan fitnah itu ada pintu. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada Huzaifah, apakah pintu itu dibuka ataupun dipecahkan? Maka kata Huzaifah, pintu itu dipecahkan. Maka Sayyidina Umar faham, bila pintu itu dipecahkan, maknanya apa? Sudah tidak boleh ditutup semula. Maknanya fitnah tu pecah dan tak boleh ditutup semula. Kalau kita buka dalam syarah hadis mengatakan itu memberi satu signal kepada Sayyidina Umar, dia faham yang dia akan dibunuh. Dari pintu itu dipecahkan. Maka apakah fitnah itu? Fitnah yang datang di sebalik selepas pintu itu ialah pada zaman Sayyidina Uthman. Maka fitnah itulah fitnah pembunuhan Sayyidina Uthman. Kenapa saya pilih sebagai titik itu sebagai permulaan kepada buku Al-Furqanatain? Kerana kalau kita perhatikan, itulah titik yang mencetuskan segala-galanya. Kemunculan puak hulu dalam Syiah bermula detik itu. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan agenda kekeluargaan Umayyah. Kelompok-kelompok yang non-Arab yang cuba duduk di Madinah. Kesemuanya itu bermuara dekat tahun 35 Hijrah. And then dia berkembang lah. Dia berkembang sampai kepada Mu'tazilah dan sebagainya lah. Syiah juga berkembang kepada 5, 6, 7, 8 mazhab dan sebagainya. Poin saya adalah titiknya itu bermula pada perpecahan itu. 35 Hijrah. Dan memulakan kepada sahabat bertelingkah, sahabat berbeza pendapat dalam perang Jamal, dalam perang Siffin itu, semuanya bermula daripada titik itu. Terima kasih. Untuk perbezaan kepada kedua-dua buku ini adalah apa? Al-Furqanatain 1 fokus on zaman kita boleh katakan macam klasik lah. Dan saya gunakan timeline tahun Hijrah. Saya mulakan daripada 35 Hijrah dan dia bawa sampai kepada hujung era Uthmaniyah. Dan saya memakai laras Hijrah. Kerana saya nak mengambil spirit itulah. Bila orang nak bercakap tentang Salafus Soleh, 300 Hijrah pertama. Kan, pada era penyusunan hadis pada tahun kurun Hijrah yang ketiga. Jadi saya nak ambil semangat itu bagi orang senang faham. Bila Nabi kata akan terbit dalam umat ini rajulun yujaddidu dinaha, lelaki yang akan memperbaharui urusan agama dia. Nabi sebut dalam hadis Sunan Abi Daud tu, Nabi mengatakan fi ala kulli ra'sin sanah, mi'atin sanah, pada setiap kepala 100 tahun. Maka sebab tu saya pakai kaedah hijrah agar orang nampak. So dia mungkin boleh ulama mengatakan, siapa kamu jadi era pertama? Umar bin Abdul Aziz yang wafat tahun 101 Hijrah. Siapa kamu jadi era kedua? Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah. So orang akan nampak lebih clear dengan jaluran hijrah itu. Dan untuk buku pertama ni, untuk menjawab persoalan tadi tu, reference saya letak di belakang sebab saya nak bagi dia nampak santai, orang tak terganggu dengan nota kaki. So dia layan saja penceritaan itu. Sebab hasrat saya buku ini boleh dibaca seawal tingkatan 1 pun. Itu hasrat saya. Sampai setua yang dah lepas pencil lah, macam tu lah kan. Adapun untuk buku kedua, kerana perbincangan dalam buku kedua agak lebih kritikal, saya mula berani sikit lah. Satu ni saya malu-malu. Yang kedua ni saya mula berani sikit nak melontarkan kritikan terhadap
pemerintah dulu misalnya dan sebagainya kan. Jadi saya perlu ada sokongan yang kuat. Maka kerana itulah untuk Alfus 1902 saya menukar kepada laras tahun Masihi sebab dia lebih dekat dengan kita agar kita boleh agar kita boleh tolak balik. Misalnya revolusi Iran 1979. Sekarang 2025. So kita bolehlah nak buat unjuran kita sendiri tu. Maka untuk yang era moden ini saya pakai Masihi atau bahasa mudah macam ni. Ini dua adalah sambungan yang satu. Sebab selalu orang salah faham. Satu klasik, dua adalah moden. Kalau tu moden saya pakai Masihi agar mungkin senang kita nak buat unjuran kita. Dan kerana yang dua tu lebih kritikal, maka untuk nak support saya punya statement, maka saya datangkan reference di belakang dan juga nota kaki di setiap muka surat. Sebab kadang-kadang dapatan itu rare dan orang kata macam betul ke macam ni. So saya perlu datangkan bukti itulah. Dan cabaran dia adalah apa? Cabaran untuk nak menghasilkan karya ini adalah kita perlu datangkan sumber-sumber yang kalau boleh bila orang dengar, orang tak dengar lagi benda tu. Saya cuba nak sampaikan metod itu. Banyakkan cerita dalam ni, saya membawa sisi-sisi yang berbeza. Saya cuba membawa kita untuk kita mendahulukan sangka baik. Misalnya kalau saya boleh ceritakan kisah tentang Anwar Sadat misalnya yang menandatangani perjanjian Camp David tahun 78-79 itu, saya cuba bawa sisi lain. Mungkinkah kerana dia terdesak, kerana negara dia susah, rakyat dia menekan dia tidak ada cara, dia terpaksa sign sebentar. Tapi dia dihukum oleh Liga Arab tahun kemudian. Dan saya juga membawa kisah-kisah yang agar kita ini tidak berlaku, tidak menuruti sentimen. Misalnya dalam cerita Dr. Muhammad Musaddiq, Iran punya presiden itu kan, yang dia pada peringkat asalnya perjuangan dia adalah untuk mengembalikan AIOC itu, Anglo-Iranian Oil Company, iaitu masa British pakat dengan Iran buat minyak. Jadi bila Dr. Muhammad Musaddiq naik, dia fight dengan British untuk menasionalisasikan minyak tu kembali kepada Iran, kan? Cerita ni tak glamour. Jadi saya masukkan dalam tu, tapi bukan sekadar saya narrate those histories, tetapi saya cuba sampaikan sisi saya. Misalnya bila Dr. Muhammad Musaddiq buat demikian, ramai rakyat sokong dia. Tetapi kuasa dunia pulau dia. Bila kuasa dunia pulau dia, Raja Iran pada masa itu Muhammad Reza Pahlavi pun tergugat sebab bila Iran kena pulau, maka duit Iran tak ada. Duit Iran tak ada, dia terpaksa sekat segala peruntukan. Maka Muhammad Reza Pahlavi yang dapat duit banyak selama ni, zaman tu dia tengah bercinta tau. Dalam ni saya cerita lah, dia bercinta dengan Soraya, satu orang perempuan kacukan Parsi Jerman. Dia duduk kali bercinta, tiba-tiba duit dia tekan bulanan, duit tak cukup. Kan? Maka dia mula rasa macam, kenapa Perdana Menteri ku buat macam ni? Tapi dia nak lawan dengan Dr. Muhammad Musaddiq tak boleh. Sebab Dr. Muhammad Musaddiq dapat pengaruh di seluruh dunia Iran. Bahkan pemimpin besar gerakan Islam di Iran, Ayatollah Kashani pada ketika itu, menyokong Musaddiq. Tetapi bukanlah bijak macam tu lah. Amerika Syarikat ni masa tu dia hantar dua orang daripada CIA, Allen Dulles dengan Crampit Roosevelt, mai ke Tehran, jumpa dengan Muhammad Reza Pahlavi, tawarkan untuk bantu perang propaganda nak jatuhkan Musaddiq. Apa dia buat? Musaddiq bila kena sekat dengan kuasa dunia British, Amerika dan sebagainya, kemana lagi Musaddiq nak tala dia faham tak? Tala bahasa KL apa? Nak tuju, maka dia terpaksa pergi jumpa dengan Soviet, membina hubungan ekonomi dengan Soviet. Tetapi Amerika ni dia pandai, dia spin propaganda tu, dia mengatakan Musaddiq sudah kawan dengan orang komunis. Musaddiq tak percaya Tuhan. Minta maaf lah. Rakyat masa dia mudah terbeli dengan emosi. Dia mudah terbeli dengan sentimen. Maka bila sentimen tu sampai di seluruh Iran pada ketika tu, bahkan masa tu di Iran dah ada BBC. BBC itu kan, British Broadcasting Company tu, dia pegang Iran pada ketika tu. Sebab tu musuh-musuh Islam ni dia akan cuba untuk kontrol media dulu. So walaupun Musaddiq duduk kedudukan yang tinggi, tetapi media dipegang oleh British. Maka disebarkan propaganda ni, betapa teruknya Musaddiq yang berkawan dengan orang tak percaya Tuhan. Malangnya propaganda tu dibeli oleh Ayatollah Kashani, pemimpin gerakan Islam yang banyak pengaruh. Jadi bila Ayatollah Kashani tarik sokongan dia kepada Musaddiq, jatuhlah Musaddiq tahun 53. Bila Musaddiq jatuh, rakyat pun tengok, alamak, ulama dah tak sokong. Kita pun tak sokong. Sentimen itu terjual.
Maka bila jatuh Amerika masuk dan tubuhkan Sarawak, maka lagi teruk Iran. Sampailah berlaku revolusi tahun 79. Ayatollah seterusnya, Ayatollah Khomeini, dia ambil pengajaran kesilapan Ayatollah sebelumnya, maka dia tak ikut dah. So dia kembali kepada berkawan dengan Rusia lah. Tapi the point adalah, saya cuba sampaikan bagaimana masyarakat Islam dulu, dan saya sampai hari ini pun, betapa kita mudah terbeli oleh sentimen. Sama macam kisah yang saya ceritakan, mereka nak jatuhkan Sultan Abdul Hamid kedua. Macam-macam mereka cuba beritahu. Rasuah lah apa. Tapi rakyat tak beli sangat. Akhirnya apa mereka cakap? Sultan Abdul Hamid kedua, bakat Quran. Oh, yang tu orang jadi marah. Kita pun lagu tu lah kat Malaysia ni pun kan, kadang-kadang kan. Benda-benda lain kita tak terbakar sangat. Bila sentuh beragama, kita tak siasat dah. Kita terus nak lompat. Sama macam Sayyidina Osman pun. Orang cakap nepotism apa semua tu, ada orang terbeli. Tetapi orang sebut tentang bakat Quran, maka orang mudah marah. Sultan Abdul Hamid kedua, adakah dia benar membakar Quran? Bila saya buka 5-6 rujukan, betul. Tetapi bukan bakar Quran. Dia memerintahkan agar menteri-menteri dengan jaga bahagian ini untuk cek balik karya-karya Islamis yang masuk ke Uthmaniyah. Rupanya ada dah saduran-saduran orientalis pada ketika itu. So tokoh tambah dalam kitab-kitab agama. Maka itu yang disuruh agar dimusnahkan. Tetapi jenis orang baca tajuk saja ni. So dia main ambil, tengok gambar tu, okey, jahatnya dia ni. Jahatnya khalifah ni, rupanya dia pun bersekongkol. Maka itulah kesan dia. Sebab itulah dalam buku ni, di samping saya menyampaikan sejarah, saya juga nak mengajak kita berfikir, dan kita berfikir daripada banyak arah. Agar kita tidak cepat melulu, agar kita dengan tujuan agar bila kita menutup buku ini, kita menjadi seorang pembaca yang matang dan adil. Ini adalah kesan daripada kita hulu, kita berlebihan di dalam kita memegang sesuatu kelompok. Sebab tu banyak imam dalam sejarah kita itu, misalnya Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab Iqtisad tentang bagaimana kita menguruskan kesederhanaan kita di dalam kita menyokong mana-mana kelompok, hatta dalam urusan mazhab sekalipun. Bila kita terlalu hulu, bahkan kalau dalam urusan politik ni lagilah, maka menyebabkan sampai tahap yang tersebut tadi tu, sampai tahap pembunuhan. Dan memang pernah berlaku. Sebab tu, dan perpecahan itu berlaku bukan kata seawal Umayyah tadi tu, dia seawal pada zaman sahabat Nabi SAW lagi. Dalam peristiwa peperangan Jamal, dalam peristiwa peperangan Siffin. Cuma dalam era sahabat Nabi ni masih lagi dibaluti dengan ayat Quran sebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Masih lagi dibaluti oleh kasih sayang sesama mereka. Dalam ni saya sertakan bila mana ada Raja Rom cuba untuk masuk jarum di tengah-tengah perselisihan di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, still lagi ada kasih Muawiyah. Kan dia mengatakan kepada khalifah, kepada gubernur Rom, walaupun aku bermusuh dengan Ali, tetapi aku ni saudara dengan dia dan sebagainya. Dan bila benar orang bertanya kepada Muawiyah, adakah hal anta afdal min Ali? Adakah engkau lagi hebat pada Ali? Kata Muawiyah, tentu Ali lebih hebat daripada aku. Melainkan aku cuma lawan dengan dia sebab aku perlukan dia menghukum pembunuh Sayyidina Osman sesegera yang mungkin. Maknanya zaman itu masih lagi dibaluti oleh iman. Bila datang zaman kemudian, seperti mana tuan sebut tadi kan, bila zaman Umayyah, zaman Abbasiyah naik tahun 132 Hijrah, peristiwa malam pertama selepas Abbasiyah naik itu, mereka undang menteri-menteri lama Umayyah datang duduk nak makan malam ramai-ramai, ditutupnya pintu dan ditebasnya tengkok, mati habis semua. Dan khalifah pertama Abbasiyah digelar dengan gelaran Abu Abbas As-Safah, iaitu Abu Abbas seorang penumpah darah ataupun pemancung. Seorang saja lelaki daripada Bani Umayyah yang berjaya dia bukan dia berjaya menusuk keluar. Sehingga dia tak pergi jamuan makan malam tu. Mungkin dia ada gastrik ke, saya tak tahulah. Dia tak pergi makan malam tu, maka mungkin ada GERD. Boleh relate tu. Kan? Dia tak pergi makan malam tu, maka dia bila jadi pembunuhan tu, hikmah lah. Dia membuka Empayar Umayyah 2 dekat Eropah kan. Okey. Dan apa cuba kita lihat bagaimana sejarah itu berulang. Bila saya menulis buku ni kan, saya sendiri kadang-kadang tersenyum seorang. Bila saya menulis balik, ya Allah, benda ni berulang. Misalnya kan,
zaman Umayyah 132-34 Hijrah itu mana-mana berlaku pembunuhan itu kan, yang dia pagi makan malam dibunuh semua tu kan. Peristiwa yang hampir sama ataupun samalah berlaku pada era moden, bila mana seorang pasha daripada Uthmaniyah dihantar ke Mesir untuk membantu Mesir ketika mana berlaku perang di antara Mesir dengan Perancis, kan? Muhammad Ali Pasha, bila dia dah berjaya menduduki Mesir, malam dia pertama dekat Mesir tu apa dia buat? Dia panggil semua pegawai-pegawai lama Imam Malik makan malam dan dia bunuh semua. Berulang sejarah itu. Sama macam kes bakat Quran tadi tu. Sayyidina Osman dituduh fitnah bakat Quran. Khalifah Abdul Hamid kedua juga difitnah bakat Quran. Bagaimana sejarah itu berulang bila mana kita tidak mengambil pengajaran daripadanya. Dan hari ini pun pembunuhan sesama Islam. Minta maaf lah. Macam yang berlaku dekat Sudan sekarang tengah viral. Kerana kehuluan kita, ketamakan kita kepada kuasa, rasuah, penyelewengan dan sebagainya, akhirnya berlaku pembunuhan sesama kita dan kita tidak menganggap itu salah dan dosa pun. Itu masalah kita. Bila kita tidak menganggap kita ini bersaudara, persengketaan kita itu merentasi sempadan akidah, merentasi segala-galanya, maka itulah yang berlaku kepada Islam. Kerana itulah kedua-dua buku ini saya sering kali menegaskan kepentingan untuk kita bersatu dan kepentingan untuk kita bijak meletakkan perbezaan kita di tepi untuk seketika. Begitulah. Yang cuba saya perjuangkan dalam buku ni lah. Saya ingat kisah serangan ke Baghdad yang berlaku dalam tahun 656 Hijrah itu glamour lah. Cuma macam saya sebut tadi, bagaimana dia berlaku itu kerana pemimpin Islam pada ketika itu dia memandang rendah terhadap ancaman Mongol. Dan benda tu sebenarnya dia berlaku 2 kali dalam tempoh yang dekat pun. Sebelum Hulagu Khan, Tok Wan dia, pengasas dia Genghis Khan itu pernah dah serang kerajaan-kerajaan di bahagian Tektozania, Bukhara semua tu, iaitu Raja Khawarizm Shah, kerajaan Khawarizm Shah, Raja Muhammad. Benda yang sama pun. Bila mana raja tersebut dia memandang rendah ancaman Mongol, maka akhirnya Mongol serang, maka habis khazanah kitab penulisan dekat bumi Naisabur. Sebab tu hari ni orang tak sebut dah tentang Naisabur. Sedangkan dulu Naisabur adalah kota wilayah yang gedung keilmuan dia sangat besar. Dia melahirkan madrasah-madrasah seperti Al-Bukhari, Imam Muslim, Isa' bin Rahuyah. Terlalu ramai tokoh-tokoh Naisabur ni. Tetapi hari ini sudah tidak disebut lagi Naisabur. Masa saya belajar dulu di sinilah, kita mengkaji tentang tarikh Baghdad. Tentulah Baghdad semua orang tahu kegemilangan Baghdad, keagungan, ada Baitul Hikmah dan sebagainya. Tarikh Dimash, sejarah Damsyik, kehebatan kota Damsyik, keilmuan, pentadbiran dan sebagainya. Naisabur, bila kita belajar, begitu hebat dan banyaknya khazanah Naisabur. Tapi hari ini budak-budak tak tahu. Budak sekolah menengah, kalau kita tanya dia tentang kehebatan Islam, mereka mungkin boleh sebut Baghdad. Tetapi Naisabur, mereka tak tahu. Apa tu? Nama resipi ke? Mereka tak tahu. Kan? Naisabur hilang kerana keangkuhan seorang raja yang memandang rendah terhadap kekuatan Mongol, kerajaan baru yang terbina. Dan sepatutnya Baghdad dah ambil pengajaran itu. Sebab tempoh tu tak lama pun di antara Tok Wan dengan cucu ya. Tapi bila Hulagu telah pun mengalahkan negara-negara sekitar, bila Hulagu hantar surat kepada khalifah di Baghdad untuk tunduk di bawah Mongol, kalau kita pilih sisi kritikal ni dalam buku Dr. Taufik menyebutkan, kalaulah kita sedar, saya minta maaf lah ni yang mungkin agak sensitif ni, kalaulah kita sedar nak mengukur keupayaan kita pada ketika itu, bolehlah sebentar kita rendahkan sikit tone kita, kita bagi muka sikit, kita tarik rambut dalam tepung dan kita lawan kemudian hari bila kita kuat. Tapi kita ni orang kata apa, riuh sekampung, kita rasa kita kuat, kita rasa kita, sedangkan kita masa tu kita lemah. Itu yang berlaku kepada Baghdad pada ketika tu. Bila dia sangka dia masih kuat, sedangkan dia dah lemah, dia dah rapuh sangat-sangat dah. Pemberontakan orang yang bahasa Melayu cakap apa? Api dalam sekam. Tunggu masa je kan? Dah kuat dekat Abbasiyah pada ketika itu. Orang yang tak puas hati dengan khalifah, bila mana penyewa awam mereka tu gaji tak naik, kemudian orang kata apa, askar Abbasiyah pada ketika itu rata-ratanya adalah orang-orang yang diupah sebab rakyat Abbasiyah tak mau buat kerja berat. Ni pun penting juga ni. Kerja dia panggil apa?
3R ke? Kerja robot. 3D ya, 3D ya. Dirty apa? Dangerous itulah. Kan? Orang-orang Abbasiyah tak mau buat. So diupah orang Turki buat, orang Mesir buat kan. Jadi tentera-tentera tu bila dia tidak ada kecintaan yang kuat terhadap negara tu, tak ada. Sebab saya bagi dia aku ambil gaji, aku balik negara aku ya. So itu yang sedang kontrol Abbasiyah pada ketika itu. Dan sebenarnya sejarah tu berulang pun. Dari zaman Rom dulu, orang Rom pun begitu. Mereka tak mau berjuang, mereka upah orang-orang gasar Eropah yang untuk berjuang bagi pihak mereka. Kan? Itu yang orang-orang Frank dan sebagainya tu, Anglo-Saxon apa semua tu. Sejarah itu berulang. Baik. Jadi bila Hulagu sampai, bila Hulagu bagi tahu untuk you Baghdad, you surrender under kami punya kedaulatan, maka dia cakap dia kata, tidakkah engkau tahu bahawasanya bulan dan bintang yang berjalan di atas langit Baghdad ini pun tak akan naik melainkan dengan izin beta. Sungai yang mengalir dekat dalam daratan Baghdad ini tidak akan mengalir melainkan dengan kebenaran beta. Kamu ni siapa anak kecil yang cuba nak mencabar beta? Kamu bolehlah lawan negara-negara kecil. Ini Baghdad kot. Ini Baghdad kot. Macam itulah duduk jenis bajet-bajet deep ni. Maka bila Hulagu sampai, mana pergi semua serta deep puisi tu hilang habis. Settle. Kerana keangkuhan seorang raja. Sebab tu, saya cuba sampaikan mesej itu. Kalaulah dia cuba mahu sedar sebentar kekurangan yang ada pada dia ketika itu, mungkin tak hilang khazanah itu tadi. Habis khazanah di perpustakaan Baitul Hikmah. Tidaklah kabar clear semua, tetapi sungai di Baghdad itu bertukar hitam kerana dakwah. Cuma 57 terdapat seorang tokoh yang menyelamatkan saki baki buku yang tak terbakar habis tu. Dalam buku ni saya cerita. Sebab orang katanya kalau terbakar habis, macam mana kan? So jalan ni ada jawapannya lah. Saya tersenyum tadi sebab saya buka phone saya. Wi-Fi saya masih connect dengan Wi-Fi USM. Maksudnya saya masih baru lah. Saya belum tua lagi lah. Saya grad masters di sini tahun 2021. Cuma saya tak pergi konvo lah. Sebab masa tu COVID kan. Tapi konvo ada, cuma saya tak pergi kot. Saya ada kot tu. Cuma dia lewatkan. Dan saya terhibur bila Wi-Fi masih connect. So saya pernah datang perpustakaan lah kan. Itu bukti paling jelas lah. Baik. Apa nama tadi ni? Tentang adakah sejarah Islam ni semuanya gelap? Segelap penulisnya ini. Ataupun ada kisah-kisah cerah dia. Sebenarnya kalau kita patah balik sejarah Islam itu, kalau saya boleh bagi pendapat, banyak cerah daripada gelap kot. Banyak yang indah. Sebab kita mengharungi 1000 tahun Golden Ages. Golden Ages of Islam, 1000 tahun. Lama tu. Dan tetapi kisah gelap itu terlalu gelap sampai tahap dia dia menutupi kecerahan kita yang lebih besar itu. Jadi begitulah. Kalau saya boleh kongsikan macam kisah bagaimana kita membawa tamadun ke Eropah. Bagaimana kita membawa ketamadunan ke Eropah. Dan antara rujukan saya juga dalam bab itu ialah buku-buku terbitan penerbit USM. Iaitu buku tentang falsafah sains itu. Terbitan penerbit USM kan. Menceritakan bagaimana umat Islam membawa tamadun ke bumi Eropah. Bila mana kita sampai ke Andalus pada ketika itu, Eropah melalui detik-detik sukar, bila mana mereka ini terlalu merasakan mereka ni hebat. Pada zaman Rom dan sebelumnya sebelum Rom tu Greek dan sebagainya kan. Bila mereka merasakan mereka hebat, akhirnya mereka ditinggalkan. Bila berlaku arus Wong Kenderung, iaitu arus yang kelompok gasar keluar ke tengah-tengah medan. Dan arus itu berulang dekat Empayar Islam pun. Kelompok-kelompok gasar kita macam Mamalik, Mesir dan Turki Seljuk keluar mendominasi kerajaan. Sama aja. Bila mana kelompok-kelompok kampung keluar untuk menewaskan kelompok-kelompok pekan dan tamadun ini kerana kamu tak pandai menguruskan negara kamu. Itu berlaku dalam penjuru dunia manapun. Baik. Tuan-tuan, mereka lalu ke? Kau terkejut. Saya betul-betul sengap ni kan. Kat mana tadi hilang lah. Benar tuan-tuan? Setiap penjuru tu. Dan
bila kita sampai ke Andalus, bagaimana kita membina ketamadunan. Bila kita sampai ke Eropah, dalam sejarah menyebutkan, kita terkejut melihat orang Eropah tak mandi. Mereka cuma mandi 3 bulan sekali. Sebab di Eropah dulu ada kolam mandi awam, yang mana bila berlaku, bila orang nak pergi mandi tu berlaku hubungan inilah seksual dan sebagainya, maka pada para padri di Eropah ketika itu yang telah jauh daripada kitab asal mereka pun, dah banyak bid'ah Kristian dah ni. Mereka tak mengenal kitab original mereka dah pun. Jadi para padri pada ketika itu dengan mudah keluarkan fatwa, okey tak payah pergi mandi. Kalau pergi mandi berlaku penzinaan, okey tutup tempat mandi. Mandi 3 bulan sekali. So para pemuka-pemuka agama Kristian ketika itu merosakkan agama dia. Juga pemerintah-pemerintah mereka. Dan kerana itu rakyat mereka jadi busuk, tak mandi, tak kenal apa itu sabun, tak kenal apa itu deodoran dan sebagainya. Maka Islam datang untuk mengajarkan kepada mereka, ni cara mandi, ni cara potong kuku dan sebagainya. Kita yang buat full crew apa semua yang kaedah potong kuku dan sebagainya tu. Kita memberi ketamadunan kepada Eropah. Itu satu segi. Kemudian segi yang lain macam rules of law. Semua orang tahu dekat Eropah dulu mereka pakai draconian law, undang-undang rimba. Undang-undang yang dia ada contohnya trial by oath, trial by battle. Trial by battle ni maknanya apa? Kalau kita bergaduh, kita berebut tanah dengan orang tu ataupun kita ada perselisihan faham, apa-apalah permasalahan kita dengan orang tu, bila kita dihadapkan ke hadapan hakim, hakim suruh kita lawan. Hakim suruh lawan. So, siapa yang menang dalam pergelutan itu, maka dialah betul. Ini kalau dalam orang Melayu kita kata zaman Panglima Hitam, orang tahu kan? Zaman yang siapa kuat, dialah betul. Kebenaran terletak pada kekuatan seseorang itu. Sebab bagi falsafah dia pun, kalau orang tu betul-betul dia benar, dia akan lawan betul-betul. Mana cik saya kurus macam ni memang kena. Kan? Jadi itu yang berlaku dekat Eropah. Maka orang-orang yang jenis lemah sikit dan sebagainya ni tertindas. Kerana itu. Dan bila Islam datang untuk menawarkan penyelesaian kepada semua itu. Saya bagi contoh. Dalam ni saya ceritakan tentang King Roger II. Dan bapa ada juga lah King Roger yang datang memerintah kerajaan bekas kerajaan Islam. Bila dia sampai ke kerajaan Islam itu, dalam ni saya cerita detail lah. Dia terkejut melihat bagaimana keluhuran perlembagaan itu berlangsung dekat situ. Maka bila cut the story short, bila berlaku habis zaman anak dia King Roger II, anak dia tulis satu makalah yang disebut sebagai The Assizes of King Roger II. Iaitu dia menghimpunkan semua semangat undang-undang yang terbit oleh ulama-ulama cendekiawan kita lah. Termasuk dalam Muwatta' Imam Malik dan sebagainya, semua dibukukan dalam The Assizes of King Roger II. Dan itulah yang dibawa pulang oleh Thomas Brown, seorang kerani kerajaan King Roger, ketika mana dia pulang ke England, sebab dia ni suku Norman. So bila dia pulang ke England, dia melihat undang-undang dekat England itu berterabung. Sebab zaman tu kan pembahagian ikut tuan tanah. Tanah ni undang-undang macam ni, tanah tu undang-undang macam tu kan. Maka King Henry pada ketika tu ada zaman cucu cicit dah ni, dia ambil Assizes of King Roger itu, maka dia bukukan dan dia terjemahkan di sudut Islam lah, di sudut undang-undang mereka itu, dan dia namakan sebagai undang-undang kesamarataan kita semua yang disebut sebagai common law. Kaedah, saya bagi misalnya macam kaedah orang yang mengedar dadah dihukum bunuh. Sebelum ni tidak berlaku macam tu. Tapi dalam kaedah dalam mazhab Hanifah menyebutkan kullu jinayah la tanzajir illa bil qatli yuqtal. Setiap jenayah yang tak boleh dihapuskan, buat macam-macam cara pun tak boleh selesai, kita kena bunuh yang punca dia itu. Bukan daripada kaedah mazhab Hanafi ni, nampak tak undang-undang dia berjalan macam mana. Kerana itu, kita cakaplah tentang common law ke, civil law ke, apa-apa sebenarnya dia berhutang kepada Islam. Orang akan cakap, dia ni kaki klaim. Dok, ini klaim yang betul ni. Memang menumpang daripada kerajaan Islam. Bahkan bukan kita cakap. Para pemimpin-pemimpin dekat barat pun mengakuinya bahawasanya how mereka menumpang daripada Islam. Akhir sekali lagi, satu lagi. Ni banyak satu lagi. Zaman Andalus, zaman Sultan Abu Khalifah Abdul Rahman yang ketiga. Ingat dah saya dalam ni. Kehebatan zaman dia itu, punyanya makmur dia memerintah. Pada zaman dia itu ada kisah legenda The Fat King Sancho. Raja Kristian, kerajaan Aragon atau Leon, saya tak ingat, tapi kerajaan Raja Sancho nama dia. Dia ni kerajaan Kristian. Dia gemuk. So bila dia gemuk, dia tak fit untuk jadi seorang raja.
So dia ni cuba digulingkan oleh family dia sendiri. Dan juga kerabat-kerabat dalam kerajaan dia nak gulingkan dia sebab dia gemuk. So apa dia buat? King Sancho ni apa dia buat? Dia nak pergi minta tolong dekat kawan-kawan Kristian, semua nak tikam dia. Sebab semua nak jadi raja. Tak silap saya dia Raja Aragon kot. Kalau saya silap nanti tengok buku balik lah. Tapi Raja Kristian lah. Last kali, tempat yang the safest place yang dia rasa yang dia boleh berlindung di mana? Di istana kerajaan Islam. Di istana Sultan Abdul Rahman ketiga. Abdul Rahman An-Nasir. Dia Abdul Rahman Ad-Dakhil, Abdul Rahman Al-Basit, Abdul Rahman An-Nasir yang ketiga. Dia pergi berselindung ataupun pergi duduk di istana Sultan Abdul Rahman ketiga ni ataupun Khalifah Abdul Rahman ketiga. Tapi dia tak boleh duduk sajalah. Dia tak boleh duduk sajalah. Khalifah kata hang main duduk di istana aku, duduk makan saja, duduk tambah berat badan buat apa? Maka Khalifah Abdul Rahman ketiga bagi kursus turunkan berat badan dalam tempoh 60 hari. Ini saya tambahlah. Ada turunkan berat badan lah, berapa hari saya tak tahulah kan. Khalifah Abdul Rahman sediakan plan untuk dia. Plan untuk turunkan berat badan dan disediakan untuk dia seorang doktor khas untuk merawat dia itu. Iaitu coach dia lah. Dulu dia ada coach berat badan, sekarang ni coach cerai semua macam-macam ada coach kan. Dulu coach berat badannya. Live saya lupa. Minta maaf. Orang kampung ni macam ni lah dia. Minta maaf tuan-tuan. Tarik balik. Apa nama ni? Hilang dah ni. Coach. Coach berat badan. Maka tuan-tuan, coach itu siapa? Husday Ibn Syaput. Nama dia. Husday Ibn Syaput. Siapakah coach ini? Ataupun doktor. Dan saya kata tabib, dia doktor. Tapi bagi saya, dia doktor dan juga coach lah kot. Mungkin lah. Sebab dia yang pastikan agar berat badan fat King Sancho ni turun. Dia adalah seorang doktor tabib Yahudi yang menjadi doktor peribadi kepada Sultan Abdul Rahman ketiga ni. Khalifah Abdul Rahman An-Nasir. So, cuba kita bayangkan, kita berada pada satu era yang paling aman di dunia. Seorang raja Kristian berlindung di bawah bumbung raja Islam, dirawat oleh seorang doktor Yahudi. So, that akan berlaku ataupun telah berlaku ketika mana Islam rules the world. Itu sunnatullahnya begitu. Sebab itulah Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi menulis kitab Madza khasirul alam bihintatil muslimin. Apakah ruginya dunia dengan kemunduran umat Islam? Bila Islam mundur, memang dunia akan rugi. Sebab bila Islam lead the world, tengok how dunia menumpang kerahmatan Islam itu. Sebab itu Allah mengatakan Islam ini ataupun pengutusan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Sebab Islam tu prinsipnya begitu.